Hei, mana dia orang ni? Tak sampai-sampai lagi. Hah? Kenapa lambat? Penat Aki tunggu tau. Tadi ada orang jatuh motor. Habis duit dia berterabur. Iya? Kesian. Ada engkau tolong? Ada? Tolong kutip. Hei, 50 sen je. Hei. Ish. Patutnya tolong. Ini tak. Kau orang bagai menangguk di air keruh. Betul tu. Betul. Hah? What? Ayo. Kejap. Pakai menangguk di air keruh tu peribahasa Aki. Pandai cucu Aki. Ara tahu apa maksudnya? Itu pun tak tahu. Kau tahu maksudnya, Haris? Entah, tak tahu. Apalah abang ni? Bagai menangguk di air keruh ni maksudnya mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Tak fahamlah. Cuba Aki cerita. Rindu nak dengar cerita Aki. Iya ke? Dengar ni. Pada zaman dahulu, Habis tu, kau buatlah macam aku. Ngau. Cubalah. Kejap. Lagi. Bising! Kacau aku tidur lah! Kau! Pergi tempat lain! Sekarang! Gelinya Aki. Buat apa nak dengar cakap kau? Kau bukan raja di sini. Kami hanya dengar perintah singa. Raja di hutan ni. Tikus? Kenapa ni? Raja Singa dalam bahaya. Marilah tolong. Apa? Ngau! Di mana? Sana. Raja Singa sedang berlawan dengan pemburu. Apa? Pemburu? Tak boleh. Kita mana boleh lawan pemburu? Kita kan binatang yang diburu. Pemburu tu Kita tak perlu tolong. Raja Singa kan kuat. Dia mesti menang.
Tiada lagi Raja Singa. Wah, tìm kali saja. Semalam aku nampak dia tangkap ular. Habis lagi. Hah? Ada lagi kau nak? Oh, selamat. Mana rusa? Pemburu dah tangkap. Merpati? Ditangkap pemburu. Kenapa kau dekat sini? Hah? Binatang lain? Semua sedang bersembunyi. Takut ditangkap pemburu. Jangan takut. Aku cuma nak dengar penyelesaian masalah pemburu di hutan ni. Kalau dulu, Raja Singa yang akan menghalau pemburu. Sekarang... Sudah! Lupakan yang lama. Sekarang, kita kena pilih Raja Rimba yang baru. Untuk melindungi kita dari pemburu. Raja baru? Kalau aku jadi raja... Wah! Pisang, Tuanku. Air, Tuanku. Tidur je tau. Oi! Berdiri tegak-tegak. Baik, Raja Rimba. Kau nak jadi raja? Tidak! Melihat pemburu saja aku dah lari tunggal langang. Ha! Kancil! Ia kan bijak? Tak boleh! Nanti siapa dah jadi hakim? Betul tak? Betul tak? Kalau begitu, kerbau, kau jelah jadi raja. Badan kau kuat, tanduk kau tajam. Boleh! Tapi, berani ke kau nak lawan pemburu? Pak Gajah, badan kau besar. Hei, aku tak berani. Lagipun, gerakan aku lambat. Macam ni lah. Untuk menghadapi pemburu... baik kita jadikan manusia sebagai raja. Apa? Mana boleh manusia jadi Raja Rimba? Boleh. Nanti manusia tu beritahu semua pemburu jangan ganggu penghuni hutan lagi. Lepas tu, semua penghuni hutan hidup aman dan damai. Betul kan, Aki? Tak betul. Aki belum habis cerita lagi. Sambung lagi. Lepas tu... Macam mana? Macam mana? Aku tak setuju. Manusia bukan penghuni hutan. Nak jadi raja, mesti tinggal di hutan ni. Betul tak? Betul? Macam mana nak lindungi kita kalau tinggal jauh? Kalau begitu, cuba tengok aku. Bukankah aku mirip manusia? Bagaimana kalau aku saja yang menjadi raja? Tubuhku memang tidak besar. Tetapi aku punya cara untuk menghadapi pemburu. Aku akan bincang dengan mereka supaya tidak mengganggu kita lagi. Macam mana? Macam mana? Jadi, siapa sokong aku jadi raja? Monyet Raja Rimba?
Nasib baik tak kena. Banyaknya perangkap. Ingat senang nak tangkap aku. Ini kancil lah. Binatang paling bijak di hutan ni. Tikus! Kancil! Puas aku cari kau, nasib baik jumpa. Apa hal ni? Penghuni hutan dalam masalah. Cuma kau, kancil yang bijak, dapat selesaikan. Oh, aku memang bijak. Cuba cerita. Aku pasti dapat selesaikan. Sebenarnya... Lajulah sikit saja. Setandan je. Hanya itu yang batik larat. Badan batik kecil. Tak mampu angkat banyak-banyak. Mana cukup? Cari lagi. Peter apa? Kalau tak, Peter tak mahu bincang dengan pemburu. Baik. Batik cari lagi. Oi, gajah. Ya, tuanku. Peter haus. Ambilkan air. Baik, tuanku. Kerbau. Kemaskan singgasana ini. Dan harimau. Kipaskan Peter. Apa? Berani kau? Ingat, sabar. Nanti Peter tak mahu bincang dengan pemburu. Aku pernah cari pisang untuk monyet. Kalau macam ni, remuklah badan aku pikul tanam pisang hari-hari. Monyet memang keterlaluan. Tak patut jadi raja. Bukan menyenangkan keadaan. Menyusahkan. Kita kena ajar monyet. Jadi raja bukan untuk bermalas-malasan dan menyusahkan penghuni hutan. Raja patutnya selesaikan masalah kita. Ya, betul sangat tu Kerbau. Setuju. Guna kulit pisang. Biar dia jatuh. Letak semua api dalam air. Kita bagi dia minum. Biar dia rasa. Bagaimana kalau kita jumpa kancil untuk minta bantuan? Biar seluk gigit. Setuju. Kita pergi cari kancil sekarang. Kancil mesti boleh bantu. Ya. Sekarang penghuni hutan makin susah. Kena elak pemburu, kena layan monyet. Sebab itulah aku cari kau. Hei, rupanya benar apa yang dikabarkan oleh merpati selama ini. Tak sangka monyet jadi raja. Monyet tak patut menjadikan hidup penghuni hutan semakin susah. Itulah. Monyet langsung tak macam Raja Singa. Macam mana Kenapa kancil? Mana boleh macam tu? Kalau Raja Singa. Hei, tak boleh. Kancil, hati-hati. Hutan ni penuh dengan perangkap. Aku tak... Perangkap? Oh, macam tu. Tikus, aku tahu macam mana nak ajar monyet. Tapi, aku perlukan pertolongan kau. Esok, kau cari pisang dan ajak monyet ke depan gua. Kalau monyet tak nak ikut, Jangan risau. Katakan padanya sudah saatnya dia berpesta. Di sana tersedia hutan dan tanam pisang yang dikumpulkan penghuni hutan. Setelah itu, serahkan padaku. Tuanku. Oh, tuanku. Tuanku. Apa? Kacau lah. Beberapa hari ini, Padik lihat tuanku tidak bersemangat. Apa
kata kalau tuanku ikut Patik ke gua untuk berpesta. Ada bertandang-tandang pisang terkumpul khas Apa? tuanku. Bertandang-tandang pisang? Mari kita pergi sekarang. Aku nak makan puas-puas. Umumkan ketibaan monyet Raja Rimba. Ini baru namanya pesta. Ngau! Tengok, monyet memang seperti manusia. Ada 2 tangan, 2 kaki. Tapi otak manusia berada di kepala. Sebaliknya, otak monyet di telapak kaki. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku adalah raja. Gelapnya. Cepat keluarkan aku. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kau tak mahu bincang dengan pemburu? Kau tak layak jadi raja. Nak keluar dari perangkap ini pun tak boleh. Macam mana nak lindungi kami dari pemburu? Oh, macam mana? Aku janji. Kalau kamu keluarkan aku dari sini, aku akan pergi berbincang dengan pemburu. Kau bohong! Kau sendiri pun takut pada pemburu. Kalau benar nak bincang, dah lama kau pergi jumpa pemburu kan? Kan? Sudahlah. Jom kawan-kawan. Tinggallah kau kat situ. Jom kawan-kawan, bincang. Biar aku nak bagi aku makan je. Begitulah ceritanya. Jadi, binatang mana yang menangguk di air keruh? Monyet lah. Pandai, Ara. Betul. Ara teka je. Hei, macam ni. Penghuni hutan nak monyet halaukan pemburu. Tapi monyet tak buat. Sebaliknya, monyet menyusahkan penghuni hutan untuk kesenangan dirinya. Faham? Faham, Aki? Aki, apa jadi dengan monyet? Ara rasa? Ara rasa monyet dapat lompat keluar. Monyet pun selamat. Salah. Kenapa pula? Sebab monyet keluar guna tangga lah.